Mesti kau tak sabar nak tengok next video kali ni. Sebab apa? Ada trailer tu awal yang mana Mika hampir terjatuh and kita panik gila. Sampai macam-macam dah jadilah kat area Melaka kali ni. So korang nak tahu apa yang menarik minggu ni, korang kena stay tune. Sebab aku nak bagi tahu kalau siapa yang nak tengok live secara sport, aku kata apa, secara direct and secara real depan mata, kita akan buat live dekat Bigo Live kali ni. So untuk korang tahu Bigo Live kali ni, korang download link kat description bawah and then korang kena follow dekat ID Amnazan. Okay, Am akan cerita beberapa menarik pasal Bigo Live ni. Kita akan buka apps ni. Apabila korang dah tekan description download kat Bigo, and then korang nampak Bigo Live ni, comel duduk patung ni kan. Korang tekan Bigo Live ni, kemudian ni adalah ID Am tau. So untuk korang add, korang tekan home, korang tulis kat sini, korang tekan sini, korang tulis Amnazhan. So korang tekan kat sini, korang follow kat situ. So korang tunggu je Am akan announce live pada hari minggu ni juga, maybe hari Rabu ataupun Khamis. Kita akan decide by story IG. And korang tahu tak, dekat Bigo Live ni banyak benda feature yang menarik terdalam ni. Korang boleh tengok dekat Bigo Live, bukan selain daripada tengok live Am, korang boleh tengok dekat sini banyak lagi macam korang nak cari jodoh ke, atau korang sendiri pun nak buat live dalam tu and buat side income dalam tu. So apa tunggu lagi? Kalau korang nak tahu apa yang menarik lagi Bigo ni, korang boleh tekan me. Korang juga berpeluang untuk bagi sawai dekat orang. Lepas tu korang boleh buat kawan dengan mudah dalam Bigo ni. Korang boleh cari jodoh. Lepas tu korang boleh message orang tu tau, kalau orang tu balas lah. Tapi kalau korang nak tahu, korang boleh buat posting macam biasa. Korang boleh update kat sini. So korang tekan my post kat sini, korang boleh update kat sini macam biasa. Boleh update kat sini. So orang akan tahulah, orang akan tekan like apa semua dekat sini. Kemudian kalau korang nak tahu, dia ada SVIP, di mana SVIP ni kalau korang masuk room orang lain, orang akan notice korang as SVIP. Maksudnya korang masuk, orang tahu korang ni orang premium lah. Jadi apa tunggu lagi? Korang tak sabar nak tengok premium live Bigo Live. Korang download di description bawah. Jangan lupa follow and stay tune untuk download Bigo. Kalau dah download, korang cakap dah and share ID korang kat bawah. Okay, jom kita tengok next para. Jom. Hello, welcome back to channel Amnazhan again. Okay, sebelum kita start, kita beritahu lokasi dekat mana. Korang jangan lupa untuk download Bigo tadi. Sebab apa? Kita akan buat live hunting. Sebab apa? Live hunting ni kita akan buat top host untuk ikut sekali, tapi bersyarat. Tapi kalau tak ada pun tak apa, Abang akan announce siapa yang akan ikut dan siapa akan terlibat untuk hunting dalam Bigo saja untuk minggu ni. So cepat-cepat untuk download link kat bawah and kita akan tengok next hunting. So sekarang ni Am dah sampai dekat lokasi Melaka. That means ini adalah kali pertama Am buat paranormal Melaka dengan tim Am, termasuk dengan Daus. Dan Daus juga yang bagi lokasi kat tempat ni. Jadi sebelum kita kenalkan tempat ni, kita bagi tim kita dulu. Kita ada Kiss, kita ada Ceman, kita ada Ash, kita ada Mika, kita ada Ana, kita ada Nuna, kita ada Intan, kita ada Ayah, kita ada Ellie, dan kita ada Wow untuk minggu ni. Macam korang nampak, minggu ni kita tak ada dua orang lagi. Kita tak ada Yin dan tak ada Ilya, sebab diorang tak sihat. Jadi kita akan start bagi tahu lokasi ni lokasi apa. Jom kita panggil kita punya guidance kita. Siapa nama? Daus. Mana Daus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi guys untuk paranormal yang next, yang kita panggil sebagai special paranormal dah. So hari ni guys, kita berada di negeri Melaka, bandar bersejarah. Jadi guys, lokasi kita adalah di kawasan hotel yang dulunya dinamakan sebagai Paradise Village Melaka. So hotel ni dibina pada tahun 80-an dan start beroperasi pada tahun 90-an. Tetapi masa operasi bagi hotel ni tak lama guys. Dia hanya bertahan sampai tahun 99 saja. Disebabkan hotel ni mengalami bankrupt, so terpaksa hotel ni ditutup. Pemilik kepada hotel ni seorang yang berbangsa Chinese, dan selepas pada kematian pemilik asal, digantikan oleh anak dia. Bila anak dia tukar milik dan runningkan hotel ni, pada tahun 99 hotel ni ditutup disebabkan bankrupt. Memang dah tak boleh buat apa dah. Okay, Am nak tanyalah. Sorry minta maaf bunyi kodok. Right, so dalam lokasi hotel ni dekat Melaka, kenapa Daus pilih kawasan ni? Kenapa Daus tak buat tempat yang macam Am recommend hari tu? Am cakap mungkin kita boleh buat kat Highland Tower ke, kita buat kat Mona Fendi ke? Kenapa pilih kawasan ni? Okey, sebenarnya dia macam ni tau. Saya dah survey di kawasan rumah Mona Fendi. Tapi malangnya guys, Mona Fendi kita tak boleh masuk sebab di atas masalah-masalah yang tertentu lah. Satu, kawasan tu memang dah tak boleh nak buat apa. Memang dia punya semak, samun, lalang dia memang tinggi-tinggi. Jadi tak sesuai untuk kita bawa talent pergi ke sana. Pasal raut kan? Dan satu lagi, orang kampung. Sebab rumah Mona Fendi ni diberitahu kepada saya, dia berada dalam kawasan kampung tau. Jadi bila orang kampung dah agak tak selesa dengan aktiviti-aktiviti paranormal yang dilakukan di kawasan rumah Fendi itu, dan mereka pun tak benarkan lagi
mana-mana tim paranormal yang masuk untuk buat paranormal di kawasan Rumah Fendi. Di atas sebab mengganggu ketenteraman orang kampung di situ. Jadi kita tak nak, dan kita nak mengelakkan masalah-masalah yang akan berlaku kalau kita ambil risiko juga buat kat situ. Jadi kita decide untuk buat di tempat yang saya rasa agak selamat untuk talent-talent yang datang ke sini. Okey, untuk Highland Tower pun sama Highland Tower pun sama. Sebab dia Highland Tower, Mona Fendi kat mana-mana ke tempat yang macam tu, kita memerlukan approval. Maybe sebab nama pun dah terkenal, korang pun minta kita request tapi kita tak sampai. Kita memerlukan approval. Dah cakap tempat ni pun lebih kurang lebih. Tapi guys, Paradise Village Hotel ni, dia di antara salah satu tempat popular. Bagi orang yang memang follow paranormal, sudah orang tahu tempat ni memang keras. Memang keras gila. Sebab tu kenapa saya memilih tempat ni untuk dijadikan sebagai lokasi special paranormal kita pada malam ni. Sebabkan tempat ni memang dikatakan super duper keras. Super duper keras. Dan tak banyak paranormal yang boleh masuk ke sini. Tak banyak paranormal yang boleh masuk ke sini. Jadi kita pun dapat masuk ke sini pun atas pada approval daripada orang yang menjaga kawasan ni. Alhamdulillah kita dapatlah kebenaran untuk masuk ke sini. Dan insya-Allah mudah-mudahan malam ni kita doakan supaya perjalanan paranormal kita malam ni dimudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Alright, so kita buat eksplorasi dulu dalam tempat ni, and then kita akan start uji nyali pertama kita. Jom kita pergi tengok. Alright, so Daus, kawasan ni kalau kau nampak, Daus ada bagi tahu ini kawasan hotel dia. Ada kolam dia, depan ni kolam Dia keliling kolam besar. So di antara salah satu tempat yang dikatakan agak keras adalah kawasan kolam ni. Satu. Dan satu lagi adalah di kawasan sebelah sana. Bangunan sebelah sana, di kawasan belakang. Jadi tempat ni memang kita tengok lama, tahun 99 ditinggalkan. Tahun 99 kalau tak salah saya, sebab kita dapat info memang ditinggalkan pada tahun 99. Jadi kalau kata 99 hampir 20 tahun lebih. 20 tahun ditinggalkan. 20 tahun lebih ditinggalkan. Ada tangga kat atas ni, kita pergi tengok dalam So kita pergi round-round dulu. Belakang talent, mari sini. Depan sikit talent, jangan berbual, ni bukan lawatan. So macam dah cakap, okey ni tangga Kau nampak tu tingginya hotel ni. Rasa lah hotel ni memang hotel yang mewah. Daripada tahun 20 tahun lepas. Pada tahun dia, pada tahun hotel ni beroperasi, hotel ni boleh dikatakan sebagai hotel yang paling popular lah. Yang paling popular di Melaka. Korang tahu tak, 20 tahun bukan senang nak tengok besar ni, hotel besar ni. Betul. Sangat besar. Mampu ke rakyat masa tu? Ada yang mampu. Ada yang mampu Ada yang mampu. Tapi tak semualah. Sebab tu dia tinggal macam ni kan. Mesti mahal. Mahal dia berapa rasa? Lebih kurang RM20, RM30. Zaman tu dah mahal lah kan? Zaman tu tak 99, waktu tu dah ni dah RM10 pun mahal kan? Dah, saya rasa dah 100 lebih dari ni sini. 100 pun? 100 tu kira macam dia rate 1000 sehari tu. Sebab dia hotel mewah lah. Dia hotel mewah. Patut orang tak nak kasi 100 hari kan? So dia ada berapa tingkat lah, tak salah saya dia ada lebih kurang dalam 12 tingkat. 12 tingkat, 14 tingkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18 tingkat. 18 tingkat daripada bangunan besar ni kau nampak. Kiri kanan dia pun ada base hotel juga. Dia punya ni kiri kanan. Jadi memang besar lah tempat ni. 20 tahun Tapi untuk uji nyali, saya rasa better kita ambil tempat yang senang untuk kita masuk lah. Saya rasa sini risiko lah. Tak apa, kita masuk dulu, kita round dulu. Sebab dia punya kawasan dia, kalau kita tengok kat bawah tu, dia macam ada bekas-bekas renovate tau. Saya tak tahu sama ada benda ni, hotel ni diorang nak renovate balik, diorang nak renovate balik tapi tak jadi ke, ataupun memang runtuhan daripada struktur hotel ni. Ni kira lobby dia. Kau nampak? Ni lobby dia. So ni kira lobby dia. Kau boleh nampak kan? Reception. Pak. Dia punya reception biasanya. Okay. Reception.
So apa pandangan Daus? Daus kata risiko nak buat kat sini. Part mana yang patut kita buat? Sebab info yang saya dapat daripada orang yang buat parah dekat sini, dia kata dekat kawasan hotel ni, di kawasan ni lah, bangunan ni, dia agak berisiko. Dia agak berisiko untuk orang yang tak tahu selok belok paranormal, yang macam tak biasa lah, yang tak biasa dengan paranormal. Sebab apa? Kita ramai tau. Kalau seorang dua, kita boleh kontrol lagi. Tapi kalau macam ramai-ramai macam ni, kita kalau seboleh-bolehnya nak elakkan, bagi tak apa, kita round dulu. Nak naik atas dulu. Kalau tahun 20 tahun ni besar hotel. Besar. Maknanya dia gemilang pada tahun dia lah. Tapi ada je kan orang tidur sini kan. Mesti ada kan. Ada. Tapi tak ramai lah. Sebab mahal kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Assalamualaikum. Tengok. Dia punya bilik dia pun besar-besar. Ya, luasan bilik dia. Luas bilik dia. Di kawasan katil. 2 bilik dia bagi. Ni mungkin ni living, ni bilik. Bila dia tinggal sini, diorang ambil tak tilam ke orang lain dah ambil tak tilam? Ada yang ambil ni rasanya. Kayu. Dia boleh memang kita nampak lah dia boleh pun tak boleh nak claim apa tilam tu. Tak tahu. Dia tinggal macam tu ke macam mana? Sebab saya first time sebenarnya kat sini. Saya tak pernah buat parah pun kat sini. Yalah. Sini kita sama-sama first time. Jadi saya pun tak boleh nak baca lagi tempat ni macam mana. Dia punya design dia pun nampak lah design 80s 90s ni tu kan. Dia punya design dia. Okey, jom kita gerak tempat lain. So dia punya ruangan dia macam berbentuk pusingan U. Dia boleh bayangkan lah kawasan ni dulu cantik dia macam mana. Tak salah saya, korang boleh google kot yang nak tengok waktu zaman operasi. Korang boleh google. Alhamdulillah. Weh, nak menampak setingkat pisang ni, Mat. Besar tempat ni. Besar. Nak buat kat bilik ke Daus? Ha? Nak buat kat bilik paling besar ke macam mana? Tu lah. Saya rasa macam ni lah. Dia ada lagi 2 bangunan tau. Dia ada lagi 2 bangunan. Tapi dikatakan yang lagi keras di tu kawasan sana. Sebelah kanan, sebelah kiri saya tak pasti. Tapi nanti kita try. Yang kebanyakannya tim-tim paranormal yang datang kat sini, diorang cakap tarikan energi daripada benda-benda macam tu lagi kuat terasa di bangunan kawasan tepi. Ni pula bawah lah. Tadi kita masuk lobby tu. Oh, bawah tu. Okey, tak apa. Sekarang ni sini. Kita pergi tengok dulu. Kita pergi lawat kawasan bangunan sebelah sana dulu. Tak nak lompat? Abang cuba lompat dulu. Lompat. Boleh? Lompat Eli. Lompat. Lompat Eli. Apa yang bunyi kat atas? Lompat. Dia lompat. Jom. Tak payah layan. Teruskan. Macam ada perabot. Tak apa. Jalan ni. Jalan dulu.
So sekarang ni kita dah sampai ke bangunan yang kedua. So kita try. Semak. Penuh dengan semak kawasan ni. Nampak? Sangat semak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Kalau tengok hotel ni kadang-kadang Am rasa macam kita pergi campus U. Tak dom, macam dom kan. Betul lah. Dia kalau macam dekat ITM dia macam college perindu. Ya, tengah dia macam ada court. Patutnya dia jadikan college Betul lah. Mungkin tak tahu, kita tak tahu di sebalik kejadian kenapa hotel ni ditutup, katanya bankrupt, tapi mungkin ada faktor lain, kita tak tahu. Oh, dia ada dua side, sana dengan sana. Sama je lane ni. Sama juga. Sama saya rasa. Tak apa, kita naik atas dulu. Hati-hati tangga. Licin. Oh. Oh, ni lift lama. Lift. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ni tingkat paling tinggi. Tingginya. Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin ini dia section lain kot. Kan? Macam kat hotel kan dia kan ada selalu jenis rate bilik dia. Mungkin sana rate yang paling mahal, mungkin sini murah sikit. Sebab kita tengok dari segi keluasan besar, ataupun sana saiz bilik dia berbeza lah. Berbeza daripada sana. Sana besar. Cuba sini dia ada balcony. Saya rasa sana pun ada balcony, tak salah saya. Takkan rate mahal tak ada balcony kan. Tapi agak nice juga lah view kat sini. Mungkin habis orang yang ada dekat grill semua mesti agak-agak grey tu. Tak tahu. Mungkin besi-besi ni mungkin dia management yang ambil kot, diorang akan jual balik kan. Kita tak tahu. Benda yang diorang boleh jual, boleh diorang angkat, diorang jual lah. Mungkin sini dia lain sikit view dia. Mungkin sini view diorang nampak view lain ke apa, saya tak tahu. Tapi saya rasa ni rate harga yang berbeza. Ni bilik dia yang rate yang beza. Jom kita ni dulu cari tempat ni Ali, jom. So dengan Daus dah tengok tempat. Jadi tempat ni dah rasa okey Saya rasa tempat ni yang paling selamat lah kalau nak dibandingkan dengan atas. Sebab dekat sana, kalau macam korang tengok tadi, dia punya balcony tu memang tak ada rail. Dia memang tak ada tempat pemegang, ataupun dia tak ada dia tak ada stopper. Bahaya. Takut kan jap lagi jadi apa-apa. Tak tahu. Kita ambil tempat yang bawah jugalah ni. Kita ambil tempat yang kurang berisiko lah. Mendata sini. So korang boleh tengok keliling. Sini keliling dia, kita boleh tengok keliling kita. Okey, kawasan-kawasan dia keliling, and kita data sini lah. So Am rasa first uji nyali kita akan bagi dekat Kis lah. Kis boleh buat Boleh. Kis, betul first. Kursi tak? Kursi. Mika buat so 2 orang dengan Aish, bagi Mika pula. Apa dia? Bagi Mika pula. Sebab hari tu Mika buat dengan Aish. Tapi Kis jarang buat. Aku tak apalah bagi Mika. Mika serius lah. Okey, Am tak nak paksa. Siapa nak suka rela? Kis ke Mika? Mika. Boleh. Okey, lepas tu bawa Kis. Boleh? Kis ikut Mika. Mika Kis kedua. Alright. So kita bagi Mika yang first dulu lah sini. So
So kita akan start kita punya ujian yang pertama. Mika, ready 10 minit. Okay. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalla ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah. Okay, so kita gerak dulu. Ambil mic ni. Jaga mic ni. So kita gerak ni mic behind the scene. So kita bawa kursi. Eli, apa bawa kursi sekali. Jangan tinggal. Ke nak bawa ke? Macam mana? Boleh bawa? Alright, semua boleh gerak Alright, kita cari lokasi. Daus kat mana Daus? Okay, boleh jom. Okay, gerak ke depan. Okay, Intan dapat. Terdepan. Jangan duduk belakang. Sekejap monitor sekejap. Hello. Tak nampak lah. Jauh sangat Jauh sangat Man, cuba tengok Man. Banyak ini. Hello Am. Sini. You okey tak tu? I rasa letih sikit. Banyakkan salawat atau zikir tau. Okay. So kita nampak Mika sedang bersendirian. Mari kita buka ni. Buka public sikit. Tadi masa awal-awal nak pergi tandas tadi bunyi ada mengilai dayu macam mengilai masa nak pergi tandas kat depan. Kita orang dua je kat depan. Tempat ni dah macam. Masa tu ke depan luar kencing.
Nampak. Tapi dia ada macam bunyi. Bunyi macam voice. Bunyi suara dia. Mic dia pula. Macam tu. Dah betulkan mic kat dada. Mika Ziki. Muka tu muka. Mika. Okey. Dia semua. Ha, tak tu mic. Mic bernafas. Dia tengah zikir. Dengar. Jam tak? Tak. Tak. Mika, jangan takut. Jangan takut. Ayah ke Am? Ayah ke Am? Wih, dia tak jawab. Ush, banyak suara itu.
Mika okey tak? Ayah baru nak tanya potong. Mika jawab, Mika. Zikir, Mika. Zikir. Mika okey tak tu? Berapa minit dah? Berapa minit dah? Ada benda tak? Kau kenapa diam? Rawat. Kau kita tu. Respon Mika. Cukup! Mika duduk. Mika. Mika. Woi. Jap. Mika. Mika tak ada. Tengok lain. Tak nak berpecah. Jangan berpecah. Mika tak ada sini. Semua stay. Perempuan stay dulu. Aku nak berapa orang je cari Mika. Yang lain stay dulu. Lepas tu kita balik kat base. Kita keluar jap. Mika. Sekarang ni bawa balik tailor dulu. Balik base. Balik base. Sekarang ni bagi Ida dengan saya pergi cari Mika. Keselamatkan tailor dulu. Bawa balik tailor masuk base. Bawa kamera. Bawa kamera. Bawa tripod. Mika. Bawa tripod ni. Ni aku dah ambil yang ni. Okey dah Mika. Dengar. Weh, dia macam bangun ni sebelah ah. Macam mana boleh lepas sebelah? Mika. Dah. Am bawa diorang dulu. Diorang pergi cari. Okey, tak apa. Saya pergi cari. Ya ikut dulu. Sama lu. Ketuk. Telefon perempuan ikut Am. Kita keluar jap. Cari Mika lagi. Telefon perempuan ikut Am. Sini. Balik base. Tripod. Allah salli Muhammad. Tak apa, balik base dulu. Tak Don, sekarang ni kita pergi naik atas. Mika! Berapa orang kru? Tolong Daus. Siapa yang tolong Daus? Sekejap, terekol. Mika! Aduh, ya Allah.
Jap, korang kena kumpul base. Anak cari Mika jap. Kumpul base jap. Ingat tak apa dah cakap? Kita semua kena kumpul kat base. Ingat tak? Mika! Tak apa, Dan. Relax, Dan. Mika! Khudu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Manzal sikit. Mika. La ilah. Korang stay jap. Anak cari Mika. Nak ikat kasut. Nak cuma ikut ke macam mana? Ke nak jaga sini? Okey. Ada nampak Mika? Mika. Tak nampak. Mika! Weh, ni apa? Mika! Okey, Daus dengan siapa? Berapa orang? Mika! Daus dengan berapa orang? Mika! Kalau macam tu korang jaga, pergi cari ke macam mana? Cuma boleh tunggu sini ke? Boleh ke? Mika! Mika! Tak payah. Cakap dekat Am. Jaga base dulu. Jaga base. Okey. Am, tak apa. Am jaga base dulu. Tak apa. Saya ada dengan orang ni. Mika! Tengok talian perempuan. Okey, Daus, Am kat sini. Kira 1, 2, Mika! 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa ya? Aku mikir Mika. Tak santai. Mika! Mika, kalau kau dengar, saut weh. Mika! Allahu Akbar. Mika! Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Am tak dengar cakap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratin mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. Mika? 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 Aduh, cuba semua sikit jap. Kau berzikir jap. Ya Allah. Apa tak tenang ni awas. Zikir ramai-ramai. Allahu Akbar. Stop berzikir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Sumpah Ahmad, demi Allah Ahmad. Allah. Sumpah. Ada benda hitam tepi tu. Nampak? Akbar. Tu. Ha. La Nampak tak lu? ilaha illallah. Sana. Mika. Api. Oh, dia orang tu. Tak, saya tengok. Subhanallah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa na'udzu bika min hamazati syayatin. Allahu Akbar. Sekarang ni fokus kita nak cari Mika dulu. Mika! Mika! Dah panggil apa? Tak. Mika! Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mika! Wih, bangun atas bang. Bagus bang. Ini jauh. Mika! Bunyi belah sana. Dengar tak? La ilaha illallah. Sapu belah sana. Nampak? Diorang tadi lalu sini kan? Diorang tengah mencari lagi ni. Diorang tengah cari lagi ni. La ilaha illallah. Wah, la ilaha. Wah. Bunyi walkie-talkie ke apa tu? Mika! Woi, Mika!
Pegang. Ayah! Ayah! Bagaimana ayah? Ayah! يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحدثكم من بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Nak terus Mika. Balik Am kejap. Mika nak terjun Am. Apa dia? Mika nak terjun bangunan. Tak. Dia Daus. Ayah Daus. Ayah Daus. Ayah kejap. Ayah kejap. Tak boleh pegang ayah. Panggil Ana seorang. Panggil Ana seorang. Ana! Weh, seorang tolong bagi talent. Panggil Ana seorang. Panggil Ana. Siapa panggil Wawa? Siapa panggil? Ana! Ayah. Panggil Wawa. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير حسبي الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم Mana? Panggil. Ni. Kam. Wawa. Tak apa. Ayah belah sana. Ke sana. Ayah, pergi belah sana. Aduh, aku jam lah. Tak apa. Cuma dengan apa? Cuma dengan tu. Apa nama? Cuma dengan Ana sini. Aku cari sini boleh. Tekan dulu. Cuma sangat ni. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونعوذ بك من همزات الشياطين الله أكبر الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين Ayah hilang. Dah masuk dalam ni. Nanti ayah ada. Allah Mika dah jumpa Allah Bismillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Jom kita angkat dia turun dulu Allah Ni macam Daus. Sekarang ni kita nak angkat Mika turun dulu. Kau nak tanya. Daus. Ayah hilang Daus. Daus, kita turun dulu
Ya Allah, macam mana ayah boleh hilang weh? Macam mana ayah boleh keluar? Tak apa, kita angkat dulu. Cuma angkat barang. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Allah. Tunggu tangga, slow. Licin. Angin kecil kan. Ayah nak kejar Mika tadi. Takkan dia kejar seorang weh. Dia lari macam tu je. Tak, kita Dia ada walkie-talkie ke? tak ada. Masalahnya dia gerak macam tu je. Kiri. Weh, ayah tak ada betul ni. Ayah! Sini. Am. Sini. Ayah kat mana? Ayah mana ayah? Ayah. Ayah tak ada, sumpah. Ayah. Ayah! Mana? Ayah! Mana ayah? Ayah mana? Asal semua hilang. Nah, saya mana dah? Weh, ayah! Bis yang ada dekat bawah. Naik pergi. Satu lagi keluar ke atas. Semua ikut dulu tu ni. Jangan aku. Base. Mika, relax dulu, tenang. Mika. Kita letak Mika dulu. Kita pergi cari. Ayah. Kita mai. Kaki slip kau. Jadi bagi bawah tu. Don. Ni mai. Tak tahu. Tak apa. Ana, teman seorang kita pergi cari ayah. Salawat jap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ikut Am. Am. Mula janji untuk Am kan? Nak aku depan dia. Jom, nak pergi cari ayah tak? Boleh? Nuna jap. Tengok Nuna ni, jap. Nuna, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Weh, ayah. Wah, ayah. Mana Am. Nuna kuat kan? Dia gerak kat belakang ni. Nuna janji dengan Am kan? Dia dekat kan? Mika tengok kuat. Pada Am? Nuna padam. Nah. Padam. Sekejap, dah pergi. Pada Am? Nuna. Ini kau tak? Tengok dia. Den, dia daud tu. Ni ada tu. Dia tak macam ni. Ya Allah, ya Rabbi. Ayah ada kat dalam. Tolong. Kejap, aku penat ni. Ni. Den, Mika dulu Aish. Dia jaga dia. Den. Istighfar Den. Den. Weh. Den. Ayah! Istighfar Den, istighfar. Allah salah. Tak apa, jap pasir. Slow. Slow. Tak ada apa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا على كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ويخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر الله الله أكبر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونعوذ بك من همزات الشياطين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم لأنتم حريصون عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر الله الله أكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد Nuna. لا إله إلا الله الله لا تأخذ سنة ولا نوم Allah. Dengar suara. Woi, dengar suara ayah. Jom. Jom pergi cari ayah dulu. Jom. Siapa-siapa pegang Nuna. Siapa pegang Nuna dulu. Pegang Nuna dulu. Jaga je lah dia. Kenapa yang ni bola ada tu? Sabar. Anak ikut Hamzah. Allah. Jom. Aku tak ada ayah. Korang stay. Ana, seorang ikut. Woi. Nuna tengah tak elok lagi tu. Tak apa. Kita selesai satu. Masalahnya sekarang ni ayah ada kat dalam. Kita tak tahu keadaan ayah. Tak apa. Suruh pegang Nuna dulu. Ya. Suruh dekat base, pegang Nuna. Jangan bagi dia pergi mana-mana. Sekarang kita cari ayah dulu. Ayah! Cuma kalau perempuan buat kat kau macam ni. Sini Laili. Tengok ni kawan Tadi rasa pergi tengok. Atau kau pergi sana? Kalau Ina jaga Tak tahu. masalah. Sebab tadi dia tunjuk sana. Kita orang boleh jaga. La Kita ilaha. orang pergi orang. La ilaha. Sekejap. Payah tenaga kejap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La hawla wala quwwata illa billah. Tiga dia ni.
Ayah. 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 Am tak ada walkie-talkie. Ayah. La ilaha illallah. Jangan tinggalkan Nuna, pegang je. Jangan dia pergi bawa. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ayah. Ayah. Ayah sahut kalau dengar. Shh, diam dulu. Ambil yang apa bos? Ayah. Pegang, tolong pegang. Sekejap, sebentar. Ayah. La ilaha illallah. Kelawar tu betul-betul lalu depan mata am. Ayah. La ilaha illallah. Ayah. La ilaha. Ayah. Ayah! Ayah! Ayah kau dengar! Sahut nama am! Tak dalam ni. Soraya kan? Soraya. Ayah! Ayah kat mana? Dia bawa walkie-talkie. Dia ada dekat base ni. Dia dekat sini je. Kat base. Soraya. Bukan. Tu macam Soraya. Cerita lagi, suara siapa? Ni suara siapa ni? Bawah. Ayah ada kat base? Oh, dia kata dekat base. Ayah dekat base ke? Ayah dekat sini. Pastikan yang korang Ayah nampak dekat tu base ke betul-betul. tanya? Ayah dekat base Pastikan ke? dulu. Jangan siapa-siapa keluar daripada base. Jangan siapa-siapa keluar daripada base. Ayah. Ayah dekat base ke? Tanya dia. Ayah kat base ni. Orang pegang ni tau. Tak tahu kan. Di suara dia. Dia kat sini. Suara dekat belas ke? Ayah. Ayah! Cuba tengok bawah. Ayah! Ayah. Ayah cari Mika tadi. Ayah! Dia sampai nangis ni. Ayah. Aku seorang ke? Tak ada siapa teman dia. Ayah. Kau kat sini lepas dia tadi. Kau biar betul kau biar dia tolong cari aku. Kau biar betul je Mat. Tak. Am dah kejar dia. Kita orang kena stay kat sini sebab tak boleh bawa perempuan. Ayah. Cak dah. Seorang lagi mana satu. Dia tengah cari. Tak ada dengar suara nangis. Dengar. Balik rumah kita situ. Ayah. Tempat ni besar dah, Us. Ayah. Dah dengar kawasan. Ayah! Ayah. Ayah! Ayah. Kenapa macam mana? Tak, dekat base, dekat kolam ni. Tepi kolam ni pun ada. Ada apa? Saya rasa lepas tu ada benda macam baling. Suara ayah. Am.
Cari dekat sini Am. Tempat ni besar Ceman. Sabar Ceman. Kejap, Am usahakan. Itu, ayah. La ilaha illallah. Jangan lari. Ana, jangan lari. Slow. Ikut belakang. Ayah. Kat sini kan? Ayah. Pandang Am. Ayah pandang Am. Ayah sini jap. Ke belakang sikit ayah. Ayah ke belakang sikit. Ayah pandang Am. Ana, pergi depan. Tarik dia. La ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Nona ni masih tak okey. Tempat yang ada base. Jom, angkat. Ana boleh angkat. Ayah. Boleh ikut. Sabar sekejap. Kita pergi dia sedar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allah. Allah. Ya. Ayah. Ayah. Tepuk muka dia. Ya. Jangan. Nak minta apa ya? Ya Allah ya. Bismillah ma sha Allah la yusuk. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Allah. Jom. Dia boleh bangun tak? Angkat dia. Dia turun. Dia tengok Una. Tempat ni teruk. Ni paling ekstrim lah.
Am kat mana dah Am? Am kat mana dah Am? Channel mode. Pegang ni. Ana dah tak okey lagi tu. Ana, update jap siapa yang pegang waktu tu. Update jap. Jalan. Seorang, baik, berapa pun Ayo cepat sikit ya. Apa tu? La ilaha illallah. Dah belakang sikit Don. Belakang dia. Bawa ayah kat belakang. Don sini jap. Bawa ayah belakang. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah wala ilaha wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mana? Belakang. Angin kuat nampak? Nampak angin? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Angin mat. La ilaha. Ayo, pelan-pelan ya. Ana larat agak ayah tak? Boleh Ana. Boleh. Ana dengar tak Ana? Kejap. Tengokkan Nuna boleh tak? Tengok Nuna. Dek sorry kita orang suruh datang cepat sebab dia ni dengan Nuna sekali ni. Kena. Sekejap. Abang nak make sure aja selamat dulu. Saya turun dulu. Nanti kan. Dah dulu. Siapa yang tak okey lagi? Dia dengan Nuna. Pegang dia. Letak sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nuna okey. Tak ada apalah Nuna. Am ada ni Nuna. Jom nak start siapa dulu ni? Am ada ni. Nuna pandai up. Nuna ajak kawan tu. Macam mana lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Ta'ala. Samawati. Pegang tolong, pegang cemat, pegang cemat. Allahu Akbar. Sini. Bang. Ni. Dia tak lawak lah siapa pasal lagu ni. Cek siapa ada kat sini? Semua ada kat sini tak? Dengar ada suara. Cek semua ada kat sini tak? Dengar tak? La ilaha illallah. Oi! Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas solah. Hayya 'alas falah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Lagu tu ya Allah. Kau dengar betul-betul. Semua dengar
Tak bunyi keliling tu. Pegang dia. Ah, tak ada pegang Nuna. Ya Allah. Su'a ilallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a ilallah wa la hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله يا الله بسم الله يا الله الله أكبر لا إله إلا الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر Jangan ketat sangat, jangan ketat sangat. Lepaskan dia. Allah Akbar la ilaha illallah. Kalau tak ada air ni, kena keluar kot tempat ni. Kita keluar tempat ni rasanya. Kita cari air, kita buat baca dulu. Tak ada air dah. Lagu tu masih bunyi ada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wa la hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ya Allah. Dah okey dah? Jangan. Kena Allahu Akbar. tak apa dah kan? Meh, bagi dia bersandar. Nak bersandar? Nak duduk, meh duduk bawah. Meh duduk lah. Sini. Ni nak bersandar, bagi dia bersandar. Mesti bersandar kan? Nak bersandar dulu. Alright. Lah, meh. Hantar dia ni je. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada air langsung. Tak ada air. Okey, meh. Baringkan dia, bagi ratakan dia. Bagi dia bebas. Bagi tempat dia selesa. Alright, so kita bawa diorang keluar dulu. Kita cari air ke apa, air kosong dulu. Tak boleh ni. Am rasa memang tempat ni teruk lah Daus berbanding yang lain. Ya Allah. Kita rehat sekejap. Bagi tenaga pupur. Tengok Daus pun penat. Semua penat. Kejap tenangkan diri. Selawat banyak. Sabar, tenang dulu. Okey, Nuna boleh bergerak tak? Dah. Mika boleh bergerak tak Mika? Mika boleh bergerak? Ayah? Ni boleh? Okey. Allahumma antas salam. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام
keluar dulu tempat ni. Kita kemas barang dulu. Don, nampak tak? Nampak tadi? Nampak tadi? Tak apa, kita keluar barang. Memang lah. Sini lain macam sikit. Tak maaf lah. Ambil barang-barang. Kita bawa keluar dulu. Kita cut dulu, kita bawa keluar. Alhamdulillah semua kita dah settle semua. Dah suruh semua rehat-rehat. So kita on the way untuk balik. Jadi first kali sebelum kita buat penutup benda ni, nak minta maaf kalau kita orang ke Daus terpegang main talent. Lagi-lagi especially perempuan, memang agak panik tadi. So pun tak expect benda ni akan berlaku. And tempat ni di luar jangkaan So kita kat tengah jalan raya. Apa yang kita boleh expect adalah bila kita buat paranormal ni, macam dah kita cakap pada awal lagi paranormal, dah berapa belas kali dah kita buat paranormal, dan ini yang paling menebak agak sampai semua orang kita kena handle rasuk ni pun pernah jadi juga ke semua orang sebelum ni dekat rumah perempuan. Ni aku cakap Daus pernah kan rawat masa first rumah perempuan, masa tu ada Naura apa semua berperingkat. So minta maaf kalau bukan cakap saja bawa yang lemah datang ke paranormal. Macam kita tahu diorang suka rela datang, tak ada paksaan sebagai bos ke, tak ada paksaan sebagai duit ke, tak ada. Kita datang experience. Cuma tempat ni lain sikit daripada lain. Betul Daus cakap kita tak perlu pergi tempat yang lebih best sebab Daus pun tahu pada inform sini lagi best. So Daus ada apa-apa komen tak sebelum kita penutup? Dan kita buat bacaan doa selamat. Penat. Okey, tak apa. So kita buat bacaan dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan, Allahumma sallim wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim akhlaqana wa sallim jasadana minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yassiru wa la tu'assiru ya Allah, yassiru wa la tu'assiru ya Rahman, yassiru wa la tu'assiru ya Rahim. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma rabbi tammim bil khair wa la hawla la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk next paranormal akan bawa yang betul-betul kuat juga. So kita bagi ruang rest betul-betul. Betul kali kita bagi rest. Minta maaf kalau korang tak apa-apa, orang kata apa, tak suka benda ni kan. Cuma kita buat untuk korang especially episode paranormal. Ini benda biasa sahabat kan? Benda biasa. Tapi agak penat lah sebab benda ni dia jadi berantai. Ya betul. So kita jumpa lagi next video. Jangan lupa untuk download Bigo. Sebab nak buat hunting juga untuk minggu ni juga. Kena promote. Sebab apa? Sebab memang bersungguh nak pakai Bigo, nak promote dalam tu, nak tengok apa yang best Bigo kali ni. So kalau kau nak tahu, korang add ID Nazahan seperti di description bawah. And benda ni bukan kita buat sebab kadang-kadang konten tak ada. Benda ni pun memang kita buat untuk promote Bigo untuk last kali. And itu adalah tanggungjawab lah. Tanggungjawab. And terima kasih kepada Bigo kerana bagi peluang kepada kami semua. Tempat-tempat sampai sejauh Melaka ni bukan kita pakai duit sikit kan. Jadi mereka banyak bantu kami lah. So kita jumpa lagi. Bye semua. Bye.